Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada hadirin yang saya kasihi sekalian. Terima kasih kerana hadir ke bual bicara kita pada hari ini dengan tajuk yang sangat relevan dan sangat dekat dengan kehidupan remaja pada hari ini, iaitu ketagihan gadget dalam kalangan remaja, cabaran dan penyelesaian. Hadirin sekalian, kita tahu bahawa gadget ini bukan lagi barang mewah, tetapi satu keperluan. Namun, keperluan yang tidak terkawal boleh membawa masalah kepada diri sendiri. Kajian Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2022 menunjukkan bahawa lebih 70% remaja di Malaysia menggunakan telefon pintar selama lebih daripada 6 jam sehari. UNICEF pada tahun 2021 pula melaporkan bahawa seorang daripada 3 remaja mengalami masalah besar tidur kerana penggunaan gadget. Ini menunjukkan isu ini perlu dibincangkan dengan sangat serius. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan dua panel jemputan kita pada pagi ini. Panel pertama, Dr. Dil Ikram, seorang pakar psikologi pendidikan dari Universiti Malaya. Seterusnya, panel kedua kita, Cikgu Hazmi Omar, guru kaunseling berpengalaman lebih 15 tahun yang banyak menangani kes remaja di sekolah. Tanpa mengelengahkan nasa, kita terus kepada panel pertama, Dr. Dil Ikram, untuk menguraikan punca ketagihan gadget dalam kalangan remaja. Dipersilakan. Terima kasih pengerusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apabila kita sebut tentang ketagihan gadget, perkara pertama yang perlu kita fahami ialah mengapa remaja begitu melekat dengan telefon pintar atau tablet mereka. Ada beberapa faktor utama. Pertama, faktor hiburan digital. Kita lihat bagaimana aplikasi tersebut seperti TikTok, YouTube dan permainan video dalam talian direka dengan algoritma yang membuatkan pengguna tidak mahu berhenti. Setiap kali kita scroll, akan ada kandungan baru. Ini yang disebut sebagai, dengan izin, infinite scroll, dan ia sama seperti mencetuskan hormon dopamin di otak. Sama seperti orang ketagih nikotin atau gula. Kajian Stanford University pada tahun 2020 membuktikan bahawa notifikasi di telefon memberi kesan kimia yang serupa dengan rasa ketagih. Kedua, pengaruh rakan sebaya. Remaja mahu diterima dalam kelompok sosial mereka. Bila kawan-kawan bermain permainan video tertentu, mereka pun mahu turut serta. Bila ada cabaran seperti di TikTok, mereka pun rasa perlu ikut serta. Di sinilah bermulanya budaya peer pressure. Ketiga, persekitaran keluarga. Kita kena akui, ramai ibu bapa yang terlalu sibuk bekerja, iaitu mereka menjadikan gadget sebagai pengasuh elektronik. Kajian Universiti Malaya pada tahun 2019 mendapati 60% ibu bapa memberikan gadget kepada anak kecil hanya untuk menenangkan mereka. Maka, sejak kecil lagi, mereka sudah terbiasa dengan gadget. Yang keempat, budaya globalisasi digital. Kehidupan tanpa gadget seolah-olah mustahil hari ini. Semua benda, belajar, membeli belah, berkomunikasi, semuanya melalui gadget. Akhir sekali, kurangnya literasi digital. Ramai remaja tidak diajar bagaimana menggunakan gadget secara bijak. Jadi, mereka tidak tahu membezakan antara penggunaan untuk ilmu dengan penggunaan untuk hiburan semata-mata. Kesimpulannya, ketagihan gadget bukan berpunca daripada kelemahan individu semata-mata, tetapi juga pengaruh teknologi persekitaran dan gaya hidup moden. Baiklah, terima kasih Dr. Dil Ikram kerana memberikan uraian tentang tajuk bual bicara kita pada pagi ini. Jelas sekali bahawa banyak faktor yang membawa kepada ketagihan gadget. Saya teruskan kepada Cikgu Hazmi Omar. Apakah kesan-kesan ketagihan gadget ini
khususnya terhadap remaja di sekolah. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengerusi. Assalamualaikum semua. Saya sangat bersetuju dengan Dr. Ikram bahawa punca ketagihan gadget ini kompleks. Sekarang, mari kita lihat kesannya pula. Pertama sekali, dari sudut akademik. Remaja yang terlalu asyik dengan gadget, prestasi akademik mereka jatuh. UNESCO pada tahun 2021 melaporkan bahawa pelajar yang ketagih media sosial mendapat markah 5% lebih rendah berbanding pelajar lain. Di sekolah, saya lihat pelajar gagal fokus dalam kelas kerana penat berjaga malam bermain permainan video. Yang kedua, dari segi kesihatan fizikal, remaja yang ketagih gadget kerap alami masalah rabun mata, obesiti kerana kurang aktiviti fizikal dan sakit belakang akibat poster yang tidak betul. WHO pada tahun 2021 melaporkan penggunaan skrin melebihi 8 jam sehari meningkatkan risiko obesiti sebanyak 25%. Ketiga, kesihatan mental. Ini yang paling membimbangkan. Ketagihan gadget boleh menyebabkan keresahan, kemurungan dan fenomena fear of missing out, aka FOMO. Remaja obses dengan likes dan komen di media sosial. Jika poster mereka tidak mendapat perhatian, mereka mudah rasa kecewa. Ada juga kes remaja tertekan kerana dibuli di media sosial. Yang keempat, dari segi hubungan sosial dan keluarga. Kita lihat sekarang, anak duduk di ruang tamu bersama keluarga, tetapi semuanya memegang telefon. Tiada lagi komunikasi bersemuka. Remaja lebih selesa berbual di telefon mereka daripada bercakap secara langsung. Kesimpulannya, ketagihan gadget boleh merosakkan masa depan remaja dari segi akademik, fizikal, mental hingga ke hubungan sosial mereka. Baiklah, terima kasih Cikgu Hazmi Omar. Jelaslah sekali bahawa kedua-dua panel jemputan kita pada hari ini fasih dalam bidang tersendiri, kerana huraian yang mereka berikan tadi lontarkan fakta-fakta yang dapat diterima oleh semua masyarakat. Dengan itu, saya berbesar hati ingin mengajak kedua-dua panel kita pada pagi ini untuk mengadakan sedikit perbincangan silang. Adakah anda setuju? Setuju. Saya setuju. Baiklah, terima kasih. Dr. Ikram, tadi Cikgu Hazmi mengatakan bahawa gadget ini merosakkan. Tapi, adakah benar gadget ini musuh atau hanya sebarang alat? Persilakan. Saya berpandangan gadget itu ialah alat dan bukan musuh. Kalau digunakan dengan betul, ia sangat membantu. Masalahnya adalah kawalan diri sendiri. Baiklah, terima kasih Dr. Ikram. Apa kata dengan Cikgu Omar? Saya setuju dengan Dr. Ikram. Tapi realitinya remaja sukar mengawal diri. Itu sebab kita perlukan disiplin dari rumah dan sekolah. Baiklah, terima kasih kepada kedua-dua panel kita. Seterusnya, kalau ibu bapa sendiri itu sibuk dengan gadget, adakah kita sebagai pendidik perlu adakah kita sebagai pendidik wajar menyalahkan anak-anak mereka sendiri ketagihan dengan gadget? Ini yang saya sebut sebagai role model factor. Jika ibu bapa asyik dengan telefon, anak pun akan terikut juga. Jadi, perubahan mestilah bermula dari keluarga, iaitu ibu dan juga bapa. Betul. Saya setuju. Saya pernah jumpa pelajar yang mengadu dekat saya, cikgu, mak ayah saya pun sama, balik kerja sibuk dengan WhatsApp. Jadi
anak rasa tidak salah buat perkara yang sama. Baiklah, terima kasih jawapan yang diberikan daripada kedua-dua panel kita pada pagi ini. Baik, kita akan masuk ke bahagian yang paling penting dalam acara pagi ini, iaitu penyelesaian. Saya serahkan terlebih dahulu kepada Cikgu Hazmi. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Ada 4 peringkat penyelesaian. Pertama, pada peringkat individu. Remaja mesti belajar tetapkan had, gunakan fungsi screen time limit, isi masa dengan aktiviti core kurikulum, sukan atau seni. Yang kedua, peringkat keluarga. Ibu bapa mesti jadi teladan. Wujudkan peraturan rumah seperti no phone after 10 PM atau waktu makan tanpa gadget. Yang ketiga, peringkat sekolah. Sekolah boleh mengajar literasi digital, mendidik pelajar menggunakan gadget untuk pembelajaran, contohnya melalui aplikasi seperti Kahoot, Quizizz dan Google Classroom. Keempat, peringkat masyarakat dan kerajaan. Adakah kempen kesedaran? Kawal aplikasi tidak sihat dan sediakan alternatif seperti pusat rekreasi atau aktiviti komuniti untuk remaja. Kalau semua pihak main peranan, insya-Allah kita boleh kurangkan masalah ini. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Hazmi Omar untuk melontarkan jawapan sebentar tadi. Sekarang saya ingin melontarkan soalan-soalan yang saya telah kumpul daripada remaja-remaja yang saya jumpa pagi tadi. Baiklah, soalan pertama pelajar ini berbunyi, bagaimana kita tahu tanda awal remaja sudah ketagih gadget? Persilakan Dr. Adil Ikram. Bagaimana kita tahu tanda awal remaja sebagai sudah ketagih? Antaranya, bagi saya, marah bila telefon diambil, ataupun murung bila tiada internet, dan juga mengabaikan pelajaran. Itu bagi saya. Baiklah, terima kasih kerana jawapan anda tadi. Saya sangat terima. Seterusnya, soalan kedua. Patutkah sekolah melarang penggunaan telefon sepenuhnya? Dipersilakan Cikgu Hazmi Omar. Bagi saya, itu tidak praktikal. Lebih baik kawal penggunaannya dan ajar cara betul. Sekatan total hanya buat mereka lebih memberontak. Baiklah, terima kasih jawapan daripada Cikgu Hazmi Omar. Soalan ketiga dan soalan yang terakhir. Bagaimana galakan pelajar guna gadget untuk belajar, bukan sekadar hiburan? Persilakan Dr. Tilika. Guru boleh jadikan gadget sebahagian daripada proses PDP. Bila pelajar nampak gadget, boleh jadi alat belajar yang menarik. Mereka tidak hanya kaitkan dengan hiburan, malah mereka menggunakan gadget untuk belajar dan mengumpul ilmu mereka. Itu pendapat saya. Baiklah, terima kasih kepada kedua-dua panel kita pada pagi ini kerana melontarkan jawapan yang begitu sesuai dan saya rasa akan diterima oleh hati masyarakat. Hadirin sekalian, kita sudah mendengar perbincangan ini hampir selama 20 minit. Jadi sebelum saya memberikan kesimpulan, saya membuka kepada kedua-dua panel kita pada pagi ini untuk memberi kesimpulan sendiri dan nasihat agar remaja pada masa kini dapat mengelakkan ketagihan gadget. Dipersilakan. Jadi, pada pandangan saya, antara nasihat pertama yang boleh saya berikan ialah sepertinya menetapkan jadual penggunaan gadget secara bijak. Setiap remaja disarankan untuk menyusun jadual harian yang seimbang antara waktu belajar seperti pada waktu pagi dan waktu rehat dan waktu menggunakan gadget. Seperti contoh, pada waktu pagi kita akan menggunakan waktu belajar. Seperti contoh, pada pukul 8, pada hari cuti, pada pukul 8 hingga 10, mereka boleh menggunakan masa tersebut untuk belajar. Kemudian
pada pukul 10 hingga 11 mereka boleh menggunakan waktu untuk rehat. Dan ketika pada waktu rehat itu mereka boleh menggunakan gadget-gadget untuk hiburan ataupun untuk mengurangkan stres mereka. Kemudian lanjutkan semula aktiviti pembelajaran mereka. Dengan menggunakan kaedah ini, kita dapat memisahkan masa belajar dan masa bermain gadget dan akan lebih sesuai untuk murid-murid pada masa kini. Kemudian, gunakan gadget untuk tujuan pendidikan sahaja semasa waktu belajar. Seperti contoh, gadget seperti telefon pintar atau tablet atau komputer riba boleh digunakan untuk menonton video pembelajaran seperti contoh di YouTube EDU Khan Academy. Selain itu, mereka juga boleh mengakses bahan pembelajaran digital daripada Google dan juga lain-lain. Mereka juga boleh menyertai kelas dalam talian seperti pada masa kini. Jika kedua-dua beliau tahu, terdapat banyak guru-guru online yang melakukan dan menawarkan kelas-kelas online. Seperti saya beri contoh, seperti MC Plus yang kian naik pada ketika ini. Jadi, mereka perlulah mengelakkan melayari media sosial atau bermain permainan dalam talian semasa waktu belajar. Dan yang terakhir, meningkatkan kesedaran tentang kesan negatif pendidikan. Fahamkan remaja tentang akibat buruk apabila kita ketagihan gadget terhadap fokus dalam kelas. Apabila kita ketagih dalam gadget, semestinya kita akan kurang fokus dalam kelas. Apabila guru mengajar di hadapan, kita akan rasa seperti sekarang saya rasa seperti saya ingin bermain permainan video. Kemudian, keputusan peperiksaan. Apabila kita kurang fokus dalam kelas, jadi kita akan rasa seperti apabila kita Okey, Ustaz, boleh? Fokus dalam nanti kat kan. Balik keputusan peperiksaan. Ulang balik. Kemudian, keputusan peperiksaan. Keputusan peperiksaan akan menurun apabila kita tidak fokus dalam kelas. Kemudian, peluang masa depan beasiswa, universiti dan kerjaya. Jika keputusan peperiksaan kita seperti SPM, kan SPM ialah penting untuk masa depan kita. Apabila SPM mereka dapat keputusan yang kurang cemerlang, jadi mereka akan kurang mendapat peluang untuk mendapat beasiswa, universiti yang bagus-bagus ada di Malaysia ini. Jadi, kita perlulah mendorong pelajar membuat refleksikan diri tentang masa yang dihabiskan dengan gadget setiap hari. Itu sahaja pendapat saya. Seterusnya, Baik, nasihat saya, sekolah boleh terapkan kaedah pembelajaran aktif tanpa gadget. Galakkan teknik belajar secara bacaan buku fizikal, perbincangan berkumpulan, pembelajaran berbentuk projek, atau ajar pelajar teknik belajar seperti peta minda, flashcard dan tulisan tangan. Teknik pembelajaran konvensional ini membantu pemahaman dan ingatan jangka panjang. Seterusnya, sokongan daripada guru dan ibu bapa. Guru boleh memberi tugasan yang memerlukan pelajar berinteraksi secara langsung tanpa gadget. Memberi motivasi dan nasihat berkala tentang disiplin belajar. Ibu bapa boleh mengawasi penggunaan gadget di rumah, mewujudkan persekitaran belajar yang tenang tanpa gangguan digital.
amalkan masa bebas gadget. Contohnya 8 malam hingga 10 malam sebagai waktu belajar bersama keluarga. Akhir sekali, gunakan aplikasi perguruan masa dan tumpuan. Bantu pelajar mengurus masa penggunaan gadget dengan aplikasi seperti Forest, iaitu tanam pokok maya apabila tak sentuh telefon. Seterusnya, Focus Keeper. Focus Keeper menggunakan teknik Pomodoro untuk belajar dan berehat. Seterusnya, Screen Time atau Digital Wellbeing. Ini bertujuan untuk pantau masa skrin. Remaja harus belajar menjadi pengguna beretika dan bijak terhadap teknologi. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih kepada kedua-dua panel kita pada pagi ini. Jadi izinkan saya untuk memberi kesimpulan saya tersendiri. Kesimpulannya, punca ketagihan gadget adalah hiburan digital, pengaruh rakan sebaya, persekitaran keluarga, globalisasi dan kurang literasi digital. Kesan pula melibatkan akademik, kesihatan fizikal, kesihatan mental dan hubungan sosial. Penyelesaian mesti bermula dari individu, keluarga, sekolah, masyarakat hingga ke peringkat kerajaan. Akhir kata, gadget ibarat pisau. Jika digunakan dengan betul, ia bermanfaat. Jika ia digunakan dengan salah, ia boleh mencederakan diri sendiri. Terima kasih kepada Dr. Adil Ikram dan Cikgu Hazmi Omar atas pandangan bernas. Terima kasih juga kepada audiens setia yang masih menonton pada waktu ini. Dengan itu, saya sudahi forum kita dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.